Bismillah. Okay, apa yang special chili crab dekat Opal Zuzu ni, kita memakai bahan-bahan yang premium. Kita menggunakan banyak bahan untuk menjadikan rasa dia lagi sedap daripada restoran-restoran kat luar tu lah. Kita pakai buah keras dengan udang kering ni, semua ada dalam ni. Nampak? Banyak bahan ada dalam ni. Tak sama dengan kedai restoran-restoran dekat luar tu, biasa dia orang banyak menggunakan sos and rasa cuka yang kuat. So bagi saya tak suka rasa-rasa macam tu. Saya suka rasa dia lagi harum aroma dia tu. Aroma yang orang cakap lagi sedap lah, bukan sos mata-mata. Okay, so sambal kita ni memang sangat-sangat premium. Kita pernah jual dalam beg kuning sebelum ni. So kita kembalikan menu baru ni di bulan Ramadan 2026. Okay, jom let's go, kita nak masak dia. So ketam dah siap-siang, dah bersih. So kita akan goreng dia dengan tepung jagung. Ini kita akan goreng half cook dia. So kita akan goreng half cook dulu untuk nanti kita masak dengan chili crab lah. Cantik mbak. So ni kita masak sambal dia dulu, baru kita boleh masak ketam. Okay, so ini bahan-bahan kita blend tadi. So korang boleh nampak lah effort saya untuk masak ketam ni. Bukan guna sos mata-mata ke apa, tak. Kita masak effort untuk masak ketam ni, kita menggunakan bahan yang banyak. So korang dapat rasa yang agak susah nak dapat dekat luar. Biasanya korang dapat rasa makan tu masam-masam cuka. Kita tak, kita ada pedas, ada manis, ada masam, cukup rasa. InsyaAllah. Lepas tu, lepas kita dah tumis, dah hampir nak masak tu kan, hampir nak pecah minyak tu, kita akan masukkan segala jenis sos dalam ni, nampak? Macam-macam ada, tauco ada, macam-macam lah. Sos untuk chili crab ni, chili sos, tomato sos ke apa. Bukan sambal semata-mata je, nampak? Sambal kita dah hampir nak siap. So kita nak buat satu set ketam untuk dimakan bersama. Mantap. Okay, alright, let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk satu set, pastikan dalam dia masak, ditutup selama 2 minit. Okay, dah. Okay, so dah 2 minit kita boleh buka. Bismillah. Tutup dulu. Limau. Supaya dia ada rasa masam-masam. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam tu. Okay, so cantik. Alright. Bismillah. Lepas tu, kita hias dengan daun ketumbar. Okay.